Hei, aku kat mana ni? Kenapa aku kena colik? Samir, kau berada dalam Q&A watak. Samir. Oh, Raif. Lah, ingatkan nak jual organ aku kat Thailand. Halah, kau bagi hati dekat dia pun dia reject. Ini aja jual hati. Umur Samir berapa? 3x tolak 4 sama dengan 44. Cari nilai S, itulah jawapannya. 16. Sembang dengan budak mek. Tajam ke rambut Samir tu? Ya. Bila Samir nak gunting rambut? Tengok tu. Hujan kan? Kau gunting rambut kat luar ke? Samir suka anime apa? Saya suka anime Death Note. Nota mati. Hobi awak apa? Suka makan apa? Kenapa rambut Samir putih? Main bola pakai batu. Apa saja saya boleh makan. Asalkan bukan yang pencik Samir dan Amsyar. Putih melambangkan kesucian. Kenapa Samir tak main dalam time sukan school park akhir? Walaupun dia dah di speed mode. Kan dah termasuk bilik belakang. Berapa tinggi Samir? Pernah dapat A tak masa exam? Tak ingatlah, tapi dia mungkin setinggi kemungkinan aku nak dapat A dalam matematik. Maksudnya rendah. Matematik aku A. Asal-usul rambut Samir macam landak. Dari mana Raif dapat konsep karakter Samir? Samir orang mana? Samir bila nak botak? Samir telur dah okey ke? Dulu bergaduh dengan batu. Panjang cerita je, Samir kena ada video spin-off Disney. Aku inspired daripada rambut member aku. Dia botak pesu tajam. Saya orang stres. Tunggu 31 hari bulan 6 ni. Sekarang aku dah damai dengan batu. Dah buat perjanjian takkan gaduh lagi. Samir fans Arsenal ke? Of course. Adakah Samir orang tu sebab rambut putih? Adakah Samir keluarga landak Sumatera? Ni bukan uban lah weh. Tak semestinya. Samir pernah keluar sekolah ke? Hampir setiap hari saya keluar sekolah. Nak balik rumah. Kenapa mesti guna idea landak? Actually masa awal-awal buat watak Samir ni, tak terfikir pun dia ni macam landak. Oh, pasal lepas beberapa tahun tu. Macam mana Samir boleh apa ni? Typo tu, dia nak tarik kawan tu. Macam mana Samir boleh kawan dengan Raif? Samir orang apa dah jawab? Samir pakai telefon jenama apa? Entah, saya kutip dia. Saya pakai iPhone. Lah, fake punya. Boleh nak Samir boleh? Banyakkah kegunaan rambut landak Samir? Kenapa warna putih? Macam mana rupa Samir pakai baju armor menggunakan rambut dia? Benda tajam bro. Saya jenis albino. Macam ni Kenapa rambut Samir lain? Apa dah jadi dengan kedai ayam pecik Samir dan Amsyar? Samir ni macam Dennis ke? Beban. Kenapa baju sekolah Samir lain? Sebab dia macam duri landak? Second tak jadi apa-apa, jadi laku je. Tak adalah, aku mana beban. Raif, tolongi Raif. Lah, saya ialah pembimbing Rakas Baya. You mean penghasut Rakas Baya? Dulu sekolah rendah mana? Sekali dengan Raif ke? Tahun lepas juasan nombor berapa? Raif O Ikram. Ayam pecik Samir dan Amsyar berasa bila? Turun-temurun ke? Pia O Ira. Oh ya, aku kutip dia dekat belakang sekolah. Masa tu umur 9 tahun. Second, aku dapat nombor 1. Kalau main A terus nombor 1. Third, tak elok lah main selek-selek ni. Bagi aku pilih Ikram. Atau aku dah jual masa zaman kena jajah dengan Jepun. Pia atau Ira? Samir dari planet mana? Siapakah idola favourite Samir? Okay dah, itu je. Semoga Abang Raif diberkati Allah dan dimurahkan rezeki. Amin. Planet Baraju. Saya suka pemain Arsenal yang satu ini, Samir Nasri. Ni Samir the Hacker Hawk ke? Mungkin. Sejak bila berkawan dengan Amsyar? Kenapa suka jual ayam pecik pada bulan puasa? Kenapa rambut Samir tajam macam Raif? Semenjak tutukar baby kat hospital. Second, sebab ayam pecik lah selalu laku masa bulan puasa. Third, mana ada? Mana mak ayah Samir? Idea dari mana nak buka usaha ayam? Samir guna rambut je senjata? Dari mana Samir dapat ayah untuk buka usaha? Bapak je belum. Dari warisan. Oh yes. Dan sekarang kita tunggu. Soalan last. Apakah Raif akan buat Samir punya origin story? Menarik. Mungkin akan cerita macam mana Samir ni ada rupa landak. Kalau Raja Raif buat. So tu je.